Alhamdulillah wa rasulillah. InsyaAllah 12 Ramadan, juzuk ke-12, ayat pilihan kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat ke-98. Yaqdumu qawmuhu yawmal qiyamah. Dia, iaitu Fir'aun, berjalan di hadapan kaumnya pada hari kiamat. Fa'awradahumun nar. Lalu membawa mereka semua masuk ke dalam an-nar, neraka. Wa bi'sal wirdul mawrud. Itulah seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Jadi tuan-tuan puan-puan dan rahmati Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Ta'ala menceritakan kita tentang satu watak yang sangat hebat pada zamannya, namun dia telah menentang Allah Ta'ala dan Rasul. Dan watak ini bernama Fir'aun. Fir'aun ni satu tokoh yang ada kuasa yang sangat banyak, sangat kaya. Dia boleh mengawal banyak benda. Jadi yang berlawan dengan Fir'aun adalah Nabi Musa AS, utusan Allah Ta'ala, Nabi dan Rasul. Dan kalau kita melihat, adakah berlakunya Fir'aun pada zaman sekarang? Jawapannya ada ya tuan-tuan puan-puan. Fir'aun pada zaman sekarang namanya bukan Fir'aun, namanya lain, tapi cara, ciri dan wataknya lebih kurang sama. Kita melihat hari ini ada pemimpin dunia yang merasakan dia mempunyai kuasa atas segalanya. Dia boleh buat apa sahaja. Kata dia, tiada siapa dapat menghalang kami ataupun aku nak buat apa sahaja. Kerana dia rasa dia ada tentera yang sangat kuat, dia ada aset yang sangat banyak, dia kaya, dia boleh buat apa sahaja. Jadi tuan-tuan puan-puan, dan mereka ini ada pada dunia hari ini dan akan ada yang melawan dengan mereka, iaitu seperti kuasa Nabi Musa, yang mana dia agak kecil kuasa tersebut. Dan hakikat dunia hari ini pun tidak jauh beza, yang mana dikuasai oleh mereka-mereka yang kufar ini. Dan mereka ini sebenarnya yang kita risaukanlah bukan tentang mereka. Mereka itu memang yang kita risaunya adalah siapa yang akan mengikuti mereka. Dan jika kita hai pengikut Fir'aun ini, dalam bahasa pada zaman Fir'aun adalah yang tidak beriman. Tapi pada zaman sekarang, ulama kiaskan yang akan mengikuti Fir'aun pada zaman ini boleh jadi mereka yang beriman. Boleh jadi ahli keluarga kita, saudara kita, dan mungkin kita sendiri dalam keadaan kita sedar ataupun tidak. Jadi tuan-tuan puan-puan, marilah kita ambil peluang pada Ramadan kali ini, kita muhasabah. Kita jangan jadikan diri kita sebagai pengikut Fir'aun, mengikuti sistem Fir'aun, sistem yang ada pada zaman ini, sistem jahiliah dan sebagainya, yang mungkin telah dimodernkan dengan wajah baru. Kita mohon Allah Ta'ala lindungi kita. Wallahu a'lam.